Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemilik-pemilik motor modal yang baru dapat motor modal tu, aku nak bagi tahu di sini tempat untuk tukar minyak hitam dan juga tukar minyak gear. Sebab pengalaman aku lah, semasa pertama kali aku beli dulu, aku pun tak jumpa mana tempat untuk cek minyak hitam ni. Okey, aku nak bagi tahu tempat untuk cek minyak hitam dan juga tempat untuk isi minyak hitam adalah di dalam ini, di dalam cover ini. Bermakna korang kena buka cover ni dulu, baru jumpa tempat cek minyak hitam. Tempat cek minyak hitam dia berada di sini, di atas ini. Kena buka cover ni. Dia ada, korang kena buka 1 skru, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Skru korang kena buka. Buka ni dulu, baru jumpa stick untuk cek minyak hitam dan juga tempat untuk isi minyak hitam. Tempat nak buang minyak hitam ialah di sini. Okey, ini kat korang. Ini skru untuk buang minyak hitam dan ini adalah filter. Oil filter dia. Okey. Yang kedua pula ialah tempat untuk buang minyak gear. Agak-agak di mana ya tempat nak buang minyak gear. Okey, sebelum itu aku akan ambil dulu spanner Allen key ni. Pengalaman aku lah, pertama kali aku nak servis dekat sub dealer untuk motor ni, aku nak tukar minyak hitam dan tukar minyak gear, tak jumpa. Komennya cari tak jumpa. Servis pertama aku semasa 1,000 tak jumpa. Jadi terpaksalah aku tangguh dulu untuk buang minyak gear. Aku hanya tukar minyak hitam saja. Rupa-rupanya tempat untuk kita buka ataupun untuk buang minyak gear ialah di sini, di bawah ini. Orang nampak apa yang aku nampak? Itu dia. Ini dia. Okey. Jadi macam mana nak buka? Dia berada di sebelah sana dan dia rapat dengan disc brake ini. Macam mana nak buka? Adakah kita kena buka tayar? Ini adalah perkara yang susah. Kalau nak tukar minyak gear pun kena buka tayar. Macam mana tu? Ini tempat isi minyak gear kat sini. Tempat isi minyak gear kat sini, tempat buangnya sebelah sini. Okay. Caranya ialah kita kena pakai Allen key ni, masukkan Allen key dan kita kena ulah sebelah sini. Ulah sebelah sini. Okey, saya tunjuk caranya.
Okey, Helengki ni kecil ni. Ya, Helengki satu saiz lagi besar. Saiz apa? Satu saiz ni. Selalu yang aku buat ialah caranya macam ni. Tapi ini memerlukan dua belah tangan lah. Satu tangan aku pakai, aku pegang kamera. Aku tunjuk kat sini lah. Tunjuk kat sini. Caranya ialah contohnya contohlah kita dah masuk kat lubang sana kan, kita nak pulas, kita pakai benda ni pulas. Kau orang masuk je sepanah ni macam ni, kau orang pulas lah. Macam ni kedudukan macam gini sekarang kan. Okey, mana tempat letak? Kalau kena masuk dari kat sini, orang kena pulas macam ni. Pulas macam ni, insya-Allah dia akan terbuka. Tapi kalau nak ketak balik pun macam tu lah. Faham ya? Kepada pengguna-pengguna motor model seperti yang baru, di sinilah tempat untuk buka minyak. Dia pakai Helengki. Okey, bila minyaknya keluar, kau orang kena pakai satu teril. Orang kena pakai satu teril kat sini. Kat sini. Mana? Ni tempatnya. Kau kena letak satu teril kat sini dan baru letak takung untuk tadah minyak. Teril kau kena letak kat sini bagi menghalang minyak tu tertumpah, terkena dekat tayar motor korang. Kalau kena kat tayar ni, dia licin lah. Dan juga tak nak bagi dia tumpah dekat lantai. Korang kena letak satu teri. Carilah teri apa-apa, letak. Nanti minyak tak akan terus masuk ke dalam takung di bawah ini. Itulah nasihat saya. Jangan bagi dia kena tayar, sebab licin. Saya pernah kena benda macam tu, itulah berlaku dekat motor saya. Okey, semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.